Assalamualaikum. Hari ini 25 hari bulan April tahun 2025. Jam sekitar 2.45. Sekarang dah hari Jumaat. Dah nak masuk penghujung bulan Syawal. Jadi unit UPS buat jamuan kecil-kecilan untuk jamuan raya. Okeylah, taklah banyak. Kita taklah buka untuk semua orang. Tapi kali ni macam tahun-tahun lepas tu adalah kita buka untuk unit-unit lain datang jemput sekali. Tapi kali ni buat indoor sajalah. Kita tengok keliling kita ni. Suasana macam mana. Okey, semua dah tengah makan. Ni lah. Sekarang ni waktu rehat dalam 2.50 gitu lah. Kita tengok jam. Abang, itu dia sikit yang boleh renang. Ya. Oh, dia duduk tidur. Dia. Tu tunjuk. Hari ni kau buat apa? Bawa apa? Bawa apa? Tak, ketupat goreng. Oh, dia yang bawa. Tempat goreng. Oh, Alung bawa apa hari ni? Hari ni kita buat dessert je zaman. Oh, dessert. Yang paling mahal rendah. Rendah lah. Orangnya kecil saja. Aku bawa hari ni Tak, buat gila. besar. Gila ni. Itu. Apple. Ya. Okey. Kuda Allah. Allah. Itu zaman Ya, ni ini the safe sebenarnya. pemakai semua. Nirul, Nirul hari ni bawa apa? Begini sikit. Oh, kau yang bawa. Saya bawa. Dan ni hari Sampai raya. buat aja. Okeylah, gitulah ceritanya. Kami buat jamuan kecil-kecilan untuk tahun ni. Baru bajet. Jadi semua majoriti kami dah settle lah puasa 6. Semua dah settle, jadi kami buat. Lagipun dah penghujung bulan Syawal lah. Jadi tak lama lagi saya nak pergi ke masjid. Jadi saya stop di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi